Kerajaan Negeri Pahang sentiasa merancang untuk memperkasakan penggunaan teknologi AI dalam pelbagai sektor, termasuk pentadbiran awam, pendidikan, pertanian dan pelancongan. Antara langkah awal yang diambil adalah untuk menjalankan program kesedaran dan latihan kompetensi AI di kalangan penjawat awam dan usahawan tempatan serta menyokong pembangunan ekosistem teknologi melalui kerjasama dengan universiti, agensi penyelidikan, sektor industri. Perancangan ini juga selaras dengan dasar AI nasional dan Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, MyDigital. Pada Julai hingga Ogos 2024, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang telah melaksanakan kursus pendigitalan kaki tangan awam Kerajaan Negeri dan turut memberi pendedahan terhadap aplikasi AI seperti ChatGPT yang disampaikan melalui Pahang Go di samping memberi latihan aplikasi-aplikasi lain yang mampu memberi manfaat kepada peserta. Dari sektor pendidikan, UCYP University di bawah Center of Digital Excellence dengan izin telah menjalankan pelbagai program kesedaran dan juga latihan kompetensi dalam bidang AI untuk pelbagai kategori seperti berikut. Pertama, program Suri Tekno ke arah suri rumah celik digital dan AI bagi golongan suri rumah, dan program ini telah dijalankan di daerah Temeloh, Cameron Highlands dan Bera. Dua, program Strategic Decision Making via AI dengan izin kepada pemimpin wanita negeri Pahang. Tiga, program AI for Goods kepada pelajar IPT dan kaki tangan dengan kerjasama AI Singapore. Empat, program meningkatkan literasi teknologi AI dan digital kepada sekolah. Selain itu, UCYP juga dalam proses membangunkan ijazah sarjana muda dalam bidang AI dengan kerjasama Malaysia Board of Technologies, MBOT, dan dijangka akan dijalankan pada tahun ini. Kerajaan Negeri juga pada Februari 2025 melalui PKMP telah menandatangani satu perjanjian dengan syarikat daripada China, Wuhan Fire Phoenix Cloud Computing Holding Company Limited dengan pelaburan bernilai 100 juta USD bagi tujuan pembangunan pusat data berasaskan kepintaran buatan AI yang akan beroperasi seawal 2027 di Gambang. Pusat data ini akan menjadi peneraju hub utama di negeri Pahang dan satu-satunya di Pantai Timur. Hub ini akan sediakan platform digital berasaskan AI yang memfokuskan pada rantaian agriculture negeri. Dan permulaan ini akan beri ruang dan lembaran baru kepada rakyat bagi menggunakan perkhidmatan ini. Selain itu, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri juga akan mengadaptasi elemen AI dalam pelaksanaan data raya ataupun big data, khususnya dalam kajian bencana dan juga perkahwinan. B. Soalan B, agensi kerajaan manakah yang akan menjadi keutamaan untuk beralih kepada teknologi ini? Kerajaan Negeri Pahang menerusi Pahang Go, anak syarikat milik Kerajaan Negeri bersama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang melalui bahagian teknologi maklumat sedang giat menjalankan kajian dan potensi jalinan usaha sama dengan rakan-rakan strategik bagi melihat peluang adaptasi teknologi AI dalam sektor awam. Agensi yang diberi keutamaan termasuk bahagian perancang ekonomi negeri, BPEN, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri serta agensi-agensi yang terlibat secara langsung dalam pembangunan sosioekonomi serta pihak berkuasa tempatan, PBT dan juga pejabat daerah dan tanah. Antara yang akan dibangunkan tahun ini adalah chatbot dan pengurusan aduan berasaskan AI yang akan meningkatkan kecekapan, ketulusan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manusia. Dan akhir sekali, C, adakah kajian ataupun laporan terkini dibuat terhadap kesan peralihan kepada teknologi AI ini kepada keperluan sumber manusia di Pahang? Setakat ini tiada kajian ataupun laporan khusus yang meneliti impak peralihan kepada teknologi kecerdasan buatan AI terhadap keperluan sumber manusia di negeri Pahang. Namun begitu, terdapat beberapa inisiatif dan kajian di peringkat nasional yang relevan dan boleh dijadikan rujukan. Misalnya, kajian Talent Corp mengenai impak AI, digitalisasi dan ekonomi hijau terhadap tenaga kerja Malaysia yang dilancarkan pada November 2024.
Kajian ini meneliti bagaimana AI dan digitalisasi mempengaruhi tenaga kerja di Malaysia dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Laporan ini mengunjurkan bahawa 620,000 pekerjaan di Malaysia dijangka terkesan secara langsung akibat otomasi, pendigitalan dan juga keperluan kelestarian baru. Berdasarkan pelibatan aktif dalam sektor seperti tenaga, makanan, kimia, peruncitan dan ICT di negeri Pahang, ia turut berpotensi mengalami kesan signifikan terhadap tenaga kerjaya. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri akan memberikan sokongan kepada latihan semula dan peningkatan kemahiran pekerja dalam sektor berisiko tinggi bagi menangani masalah ini.